orang yang kuat bersenam, kadang-kadang dia akan berpeluh. Bukan kadang-kadang lah, memang akan berpeluh. So kalau berpeluh, boleh ke? Boleh. Pakai foundation. Try lah lari, marathon ke apa. Half marathon pun boleh juga. Bella lari sekali lah. Masa tu lari dah. Tapi Bella mantap je lari. 5 km. Korang tengok tak video je lari? 5 km dengan memakai baju, lepas tu kurung atau kebaya? Baju kurung, ya. Lari 5 km dengan penuh gaya, dah habis pun masih bergaya lagi. That's superb. That's superb. Saya pun terkejut. Thank you. Sambil berlari tu siap boleh ambil gambar, boleh berbual. Sampai saya pun risau. Okay. Jangan risau sebab foundation ada bukan ada satu shade saja, ada banyak. So boleh ikut kesesuaian kulit. Sekarang ni kalau korang nak beli and dapatkan, korang boleh pergi dekat beg kuning and tekan nombor 1. Senang je. Okay? Oh, so je nombor 1 dekat beg kuning. So saya nombor berapa kat beg kuning? Dekat beg kuning nombor 2. Sebab saya nombor 2 lah, tidak penting kan. Ini jangan cakap pasal ni. Allah Akbar. Daniel. Dia kena kejutkan, kena kacau. Yes, Miss Video 6 hari bulan. Nak tengok kod. Nombor 4. Nak tengok kod. Saya memang sangat impressed lah dengan orang yang Fair. menonton ni. Fair. You really make me laugh. Sebab tanggungjawab saya adalah untuk memastikan Bella ketawa. So korang buat saya ketawa. Nak tengok ni 20N. Ni. Korang nak tengok kod fair kan? Code fair? Mesti dah. Tu nombor 2 dalam beg kuning. Tapi nombor 1 dalam hati. Siapa cakap tu? Itu adalah jawapan sebenarnya. So, fair definitely not me lah. contoh, tak Ni ada untuk tengok Bella kan? colour je. Contoh lah, ada macam pen ke apa kan? Contoh macam, ni ada urat ni ataupun ada tak pen? Pen? Kenapa nak guna pen? Mungkin macam ada parut. Oh. Faham. Ni ada pen? Ni macam Doraemon semua dia ada. Mestilah kena ada pen. Okay, contoh. Dua kucing. Itu bukan kucing. Okay. Sekarang just. Korang tengok boleh tutup ke tak? Boleh je ada macam tu. Okay, sambil-sambil Bella tengah swatch kita punya shade foundation. Actually sekarang ni kita tengah ada happy hour. Yang mana korang boleh dapatkan foundation kita. Yes, kita punya happy hour. Yang mana korang boleh dapatkan our produk dengan harga yang berbaloi tau. So mana-mana yang belum sempat nak beli lagi foundation kita, korang boleh dapatkanlah harga happy hour. Cuba tengok sikit harga asal untuk foundation